Saya merasa sedikit terkilan apabila terdapat pihak-pihak tertentu yang sering mempersenda dan memperlekeh slogan keramat ini melalui tulisan ataupun komen-komen di dalam media sosial. Niat dan hasrat kita ialah mengangkat dan menjulang tinggi slogan Keramat Sabah Maju Jaya. Ada orang cakap bahwa kerajaan GRS gagal. Masalah utama di negeri Sabah ini yaitu masalah air, masalah elektrik, masalah jalan raya. Isu yang amat kritikal sekali yang dihadapi oleh rakyat di seluruh negeri Sabah ini adalah isu bekalan air. Walaupun duduk dalam Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, kalau kita sebut masalah air, bukan setakat putus air, tapi masih ada pertempatan yang langsung tidak ada bekalan air. Apa yang berlaku sekarang di Kunak, termasuk di rumah saya, sehingga kini kami masih berdepan dengan catuan bekalan air. Sanankan is dying from salt water to no water. So, what is happening? Dari kawasan Pekan Kudat sehinggalah kampung-kampung di pedalaman di kawasan Enampat Tanjung Kapur mengalami masalah bekalan air dan elektrik. Terdapat kampung-kampung yang tiada air sehingga berminggu-minggu. Dalam masa yang sama, loji yang sedia ada ketika ini hanya dapat menyalurkan air pipe kepada 23 buah kampung. Manakala 24 buah kampung lagi belum ada pipe air. Tidak termasuk 4 buah pulau berpenghuni. Terdapat 20 kampung, 5 buah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di daerah Keningau yang belum menerima bekalan air terawat. Walaupun ada loji rawatan air, bekalan air bersih di kawasan Sebate ini hanya bergantung kepada air hujan. Hari raya orang mau menyediakan juada, tiada air. Banyak yang kita buat. Dari sudut bekalan elektrik, hanya sebilangan kampung sahaja yang mendapat bekalan kemudahan ini, manakala separuh lagi belum menerimanya. Masalah gangguan bekalan elektrik pula berlaku hampir setiap hari dan kadang-kala 3 hingga 4 kali dalam sehari. Tempat-tempat awam seperti lapangan terbang, hospital, tiada air. Tempat-tempat perindustrian, permis perniagaan, tiada air, tiada listrik. Ada isu yang viral di media sosial, melihat anak-anak kita ke sekolah ataupun orang-orang yang sakit, yang ingin mendapatkan rawatan menghadapi kesukaran dengan berjalan kaki. Disebabkan keadaan jalan yang teruk dan tidak dapat dilalui oleh kenderaan. Masih terdapat jalan-jalan terutama di kawasan pinggir bandar yang kekal keadaannya seperti beberapa puluh tahun dahulu. Hampir setiap hari, Rosa, saban kali, terutama ketika musim hujan, kami akan menyaksikan anak-anak sekolah dan warga sekitar yang tersekat dan terpaksa berjalan kaki dalam lumpur yang dalam. Macam mana kerajaan gagal kalau kita dapat mengurus pentadbiran negeri dengan cara baik? Sejak dahulu kita merancang untuk negeri ini dari segi kecukupan makanan ataupun tahap sara diri. Tetapi nampak gaya kita masih lagi terpinga-pinga, belum mencapai satu kadar yang mencukupi. Pulau Banggi tiada balai bombah, Pulau Banggi tiada padang daerah, Pulau Banggi tiada mesin ATM, Pulau Banggi tiada tempat pembuangan sampah. Jalan rusak, jalan berlubang, Sabah Maju Jaya. Api air rusak, Sabah Maju Jaya. Kami dengar bilion-bilion, tetapi bila benih air selesai, bilalah jalan air kami ini kan aspal, bilalah listrik ini ada dan stabil,